Oh, cantik tempat ni bayang. Kampung Warisan. Jangan disebut nama tu payah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kaum-kaum yang tengah menonton KKTV ni. Kami ucapkan terima kasih kepada kaum semua kerana setia bersama dengan KKTV. Ni bila lagi nak rasa Pak ya? Yalah. Selagi budak debab seorang tu tak masuk, cor tu tak masuk, ini peluang kita nak bercakap. Lah cor tu bukan apa, nghabiskan bedak je. Bukan TV. Bedak putih tak mau buat putih-putih. Yalah. Tak saya cerita. Nanti dia. Kan dia masuk. Tak apa, biarkan dia. Sekarang ni kita kat mana? Kita macam teman cakap di awal tadi, sekarang kema berdua ni, teman dengan Pak Ya berada di Kampung Warisan Budaya Karet. Tempat ni cukup menarik untuk koma-koma semua yang datang ke Karet ni kan. Sampailah. Aduh. Orang tinggal kejap je nak pergi ke toilet. Dah Pak Ya dengan Abang Wahid ambil. Tak payah lah. Cor, kamu pernah dengar dah ayat ni? Kalau kamu pergi Negeri Sembilan, dia panggil hawau lu. Kalau dekat sini panggil hawa, betul lah dia ni. Tak sempat ke nak cakap kamu masuk. Pak Ya biar awak yang jadi host Pak Ya. Pak Ya dengan Abang Wahid tak payahlah sibuk-sibuk dah nyanyi dah berlakon apa semua. Ada kami ni pun nak juga jadi orang Karet yang sejati. Kami pun nak ada travel log juga. Asyik kamu je. Cuba bagi duit belanja pergi minum lah. Jangan sibuk nak pergi minum. Kasut pun tak kerti nak konti lagi nak jadi host. Tadi dia syuting yang pakai kasut. Sekarang tak pakai kasut. Konti lagi. Goma, selamat datang ke Kampung Warisan Budaya Karai. Mungkin ramai orang tak tahu apa benda tempat ni. Apa property, private property ke apa? Jom kita masuklah, kita berkenalan dengan tuan pemiliknya dan kita tengok apa yang ada di Kampung Warisan Budaya Karai. Jom. Assalamualaikum Tuan Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sihat? Alhamdulillah. Selamat datang. Pemiliknya Kampung Warisan Budaya Karai ni. Ya. Tuan Amir kita. Jadi kita KKTV berbesar hatilah nak tengok tempat ni. Boleh. Tak terfikir ni tempat apa kan? Tengok orang yang luar tak tahu kan? Ya. Ini private property ke? Museum ke? Dengar ceritanya kata dekat dalam sana ada berapa buah bangunan tu? Sebelah rumah warisan tradisional kita daripada 11 negeri di semenanjung tanah Melayu ni. Sebelah. Selalu orang nak masuk tertakut-takut. Betul. Itulah bukannya clubhouse ke apa. Ada dah papan tanda di depan tu, dipersilakan masuk kepada pelancong-pelancong. Macam tu. Maknanya tempat ni boleh diinap ke? Boleh melawat boleh. Boleh menginap pun boleh. Yang rumah-rumah saya abah tadi tu, itu untuk menginap. Itu untuk menginap. Tapi kalau saya percaya ramai orang Kuala ni belum sampai lagi. Ada yang dah dekat 10-20 tahun tak masuk Karai ni. Ya, betul. Itulah. Jadi yang pertama ini apa perkarangan apa ni? Ini kita sekarang ni di rumah adat. Ini rumah adat. Ni rumah adat. Okay. Dalam rumah adat ni kita ada galeri warisan. Okey. Lepas tu kita hari Sabtu dan Ahad kita ada pasar seni dan warisan. Pasar seni warisan. Orang-orang usahawan-usahawan kerah ni demo mari sini niaga buat demonstrasi di sini. Orang awam boleh masuk? Boleh masuk. Atau demo kalau datang Karai ni nak melawat Jambatan Victoria tu singgahlah ke sini. Kan datang melawat 5 minit tangkap gambar jambatan tu, datang melawat sini. Datang sini, jom kita ke galeri warisan ni. Jom kita. Ni buat guna tangan, sekarang banyak guna acuan. Ni picit cubit. Kami bawa balik pada Kent, England. Sebab Jumpa di sana? Tak, demo sekarang anak cucu demo dah tak tahu hargai. Dulu tok nenek demo bawa balik. Sekarang dah sampai ke anak cucu tak tahu apa. Demo jual lah. Kedai-kedai antik. Tapi sejarahnya benda ni daripada sayung lah. Ini pada sayung. Ini teknik picit cubit. So kita tengok dia memang tak sempurna macam acuan ni. Yang ini dia ada sengit sikit. Yalah, guna tangan, handmade.
Lepas tu bawahnya disalut dengan dama. Masih lagi dama. Dama supaya dia waterproof. Ya waterproof. Atasnya ada daripada perak. Ya kak. So jadi kita mungkin benda ni dulu digunakan oleh orang besar. So ni yang lama lah, ni tahun 1880. So jadi Cik Azam, kita di sini, kita bukannya sebelah rumah saja. Okey. Kami juga pergi ke sebelah negeri di Semenanjung ni. Kami kumpulkan barang-barang warisan. Oh tu yang Cik tengok macam seakan-akan muzium ni ya. Galeri kecil je. Ya. Tapi penting juga kita nak mendidik generasi-generasi muda ni untuk belajar apa warisan-warisan kita. Ya, betul. Sekarang ni banyak pengaruh pada luar je, ke K-pop ni. Ya, betul. Kena tahu juga nak K-pop juga, tapi kena ambil tahu juga apa warisan ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Ya. Atau jom kita ke sana, kita berjalan ke sana. Yang sambil-sambil tu tuan, dalam ni adakah semuanya barang masih lagi asli? Masih lagi asli, ada hanya beberapa saja yang dibuat sebagai replika lah, tapi dibuat mengikut atur cara dan kaedah-kaedah warisan. Oh, itu dia. Baru betul kena dengan kampung warisan budaya. Betul. So macam ni ada macam-macam ni, barang-barang muzik, ada juga bermacam-macam permainan alatan muzik tradisional. So macam ni Cok, kita tengok apa ini gasing. Gasing ni permainan tertua yang dicipta manusia, dicipta oleh orang kita. Orang dulu dia guna buah berembang. Tumbuh tepi-tepi laut, dia memutar. Lepas tu kemudian dia membuat kayu. Ini Cok tengok ni retak-retak ni, mana ni asli ni? Asli ni. Ni gasing pangkah daripada Johor. Ini gasing uri. Kalau tuan-tuan perempuan masuk dalam galeri kita ni, mini galeri ni, tuan-tuan perempuan terpukau dah. Tu je Cok boleh bagi tahu. Sebab kita tengok benda-benda yang lama, artifak-artifak lama kita, benda-benda berkaitan warisan ada dalam ni. Tak cukup lagi kalau ikutkan kamu. Sebabnya kita tak tengok bangunan ataupun rumah yang untuk kita menginap tu. Jom kita pergi. Jom kita. Jadi sekarang ni kita di Balai Nusantara. Kami sekarang ni tengah membuat pameran kain warisan Melayu. So jadi kita sebenarnya Tekad di Kuala ni memang tersohor lah. Betul. Jadi sebenarnya dulu Tekad ni merata alam Melayu ni. Dulu ada di Kalimantan, di Palembang pun masih ada. Jadi sebenarnya kita nak memupuk orang-orang kita, generasi baru, nak khabar pada tok nenek moyang kita dulu tekun buat kerja. Kiranya mereka bersabar, buat dengan teliti, sabar dan rajin. So ini nilai-nilai yang kita nak terapkan kepada anak-anak muda kita sekarang ni. So jadi kita pun perlu didik anak-anak muda ni supaya mereka berminat juga, ambil tahu, ambil pasal Tekad kita ni. Jangan main phone je. Betul. Kan? Itu warisan kita. Betul. Tambah kalau di Kuala ni tuan Amir, kita memang nombor 1 Tekad tu. Betul. Di Kuala ni di Padang Cangkat lah. Padang Cangkat. So kalau kita tengok sini tapi macam Candan. Banyak sangat yang mungkin daripada negeri-negeri lain sekali. Betul, ini seluruh alam Melayu. Kami bukan di Kuala saja kami kumpul, tapi di Selangor. Dulu Selangor pun ada Tekad juga. So di Palembang, daripada Kalimantan, merata kami kumpul seni Tekad ni. Itu banyak kain-kain semua. Okey, jom kita pergi ke tengok rumah-rumah di belakang sana. Jadi Cik Azam, ini kita di Kampung Warisan Budaya ni, kami mempunyai 11 rumah daripada era replika lah, daripada era 1840 sampai 1920. So ada rumah Negeri Sembilan, Melaka, Johor, ialah 11 rumah di negeri Tanah Melayu ni lah. Sebelum tu Cik nak tanya, bila Cik tengok kan pemandangan dah memang betul-betul jadi kampung lah. Adakah rumah ni, contoh kita ujung Negeri Sembilan kan, Melaka, itu memang betul rumah tradisional demo tu? Ini rumah warisan kami panggil. Tetapi kita ni, kelangsungan seni bina kita ni perlu
belajar daripada apa yang tok nenek kita tinggalkan dulu. Nak kata nak khabar apa sekarang ni tukang mahir, kayu mahir tak boleh buat. Ini kami didik kira nak tunjukkan boleh membuat rumah tradisional Melayu ni dengan bahan moden tapi kita mengambil nilai-nilai tok nenek moyang kita dulu. Rumah di atas tapi kita gunalah material bahan-bahan yang ada di pasaran sekarang. Macam dapat, bukannya kayu kami guna nampak macam kayu tapi betul. ianya sebenarnya UAC board, fiber cement board daripada Ipoh pun. So jadi tak boleh nak habor itu mahir, ni mahir. Tak ada alasan sebenarnya. Ini nak banyak rumah-rumah lama tinggal. Lepas tu dileraikan, lepas tu nak buat homestay seni bina luar. So kita kena sayang lah tok nenek kita tinggalkan rumah pesaka apa semua kena jaga elok-elok. Ya betul. Itu sangat Cor setujulah. Ni Cor Azam ni rumah Perak ni nama. Kita panggil rumah kutai. Tahu apa maksud kutai? Tak tahu. Kutai ni maksudnya lama, old style. Di Perak ni kita ada rumah kutai, kita ada rumah limah Perak. Limah? Rumah limas. Limas lah kita panggil limah. So jadi yang moden sikit, rumah limah yang kita selalu tengok di Kuala ni banyak. Rumah limah. Tapi rumah kutai ni ada beberapa saja tinggal di Perak ni. Jadi kami mengambil replika lah. Buat balik. Macam ni kita tengok dindingnya guna dinding tepeh kita panggil. Dinding tepeh. Anyaman guna buluh tapi orang sini panggil tepeh. Maknanya bila orang yang memang tak tahu tentang seni bina warisan ni, bila dia masuk sini, dia tengok, so dia dapatlah gambaran rupa rumah Perak dulu macam ni lah. Macam ni lah. Macam tu lah maksudnya kan. Tapi ini mengambil nilai-nilai yang telah ditinggalkan nenek moyang kita menggunakan bahan yang baru lah. Ya. Masya-Allah. Yang macam yang tu dangar. Dangar ni asalnya dulu orang kita membuat rumah tradisional Melayu ni. Sebelum ada rumah dangar lah dulu. Sekarang dangar dekat kebun-kebun royak je. Ya. Itulah. Ini padi betul ke? Ini padi betul ni kami tanam. Ada orang pekan mana lah dia dah lama mungkin tak pernah tengok budak-budak sekolah kadang tu padi tahu makan je. Betul. Jadi kami sini sebagai satu tempat one stop lah. Kira demo boleh datang tengok tak payah nak sekolah-sekolah apa semua senang datang sini semua negeri boleh dapat maklumat. Okey. Jadi bila Cor dah masuk dalam ni Cor rasa sikit sebanyak kita kembali ke zaman-zaman tradisional zaman dulu. Bukan sekadar cuma tengok rumah-rumah ni tapi di bawah rumah kalau kita dapat tengok sini nampak masih lagi ada alat untuk padi, lesung, kita ada pangkin dan kita boleh tengok nilai-nilai kesenian di setiap negeri. Okey, rumah Perak macam mana, rumah Melaka macam mana, Terengganu macam mana. Itu yang paling penting. Dan nak tanya Tuan Meh, kalau orang yang tak pernah masuk dia kata okey setakat nak tidur je, tak ada benda lain ke aktiviti dekat kampung warisan budaya ni? Kan? Mungkin ada hiburan ke apa yang kita boleh buat kat sini? Apa yang ada? Kita ni hari Sabtu dan Ahad memang meriah lah. Di Sabtu Ahad ni kalau pelawat datang, kita ada sesi bergendang. Sesi bergendang 2 kali sehari, Sabtu Ahad. Selalunya dia menengok je persembahan. Tapi di sini kita bagi dia orang merasa. Pegang sendiri, merasa sendiri. Selain daripada itu ada pasar seni dan warisan saya habar tadi. Lepas tu kita ada persembahan muzik lama kita, orang lama Kuala kita. Lema buat persembahan ni Sabtu dan Ahad. Tengah hari sambil menjamu selera di dapur Tok Nda di bawah tu. Boleh sambil beribu. Tu dia. Komplit semua datang sini, bangun tidur kita boleh ada makanan yang kita boleh dapat dekat Pekan Karai. Lepas tu kita ada hiburan, kita ada macam-macam kat sini. Yang penting pendidikan kepada kita tentang warisan yang kita tinggal dah lama sangat. Tu dia. Cor ambil kesempatan ni mengucapkan kepada pengurusan dan juga yang khusus kepada Tuan Meh. Semoga kampung warisan budaya Karai ni makin maju jaya. Kita rasa macam sekadar penginapan je. Cor nampak di sebalik tu apa yang pengurusan dan juga Tuan Meh bersusah payah untuk membangun kampung warisan budaya ni kerana warisan tu sendiri. Warisan tu luar semua. Lorat kita, makanan, kerantangan, seni bina, semua itu adalah warisan kita. So pada Goma, jangan buang masa lagi, jangan fikir banyak kalau nak datang ke Kuala Kangsar ataupun memang nak datang ke kampung warisan budaya Karai ni.
Jangan buang masa. Semua kita dah sediakan detailnya. Kau nak tinggal ni je lagi. Okey, akhir kata tuan. Ya. Mungkin ada apa-apa yang nak dijual kepada penonton kita luar sana. Silakan. Baik, kami mengucapkan kepada semua pengunjung-pengunjung yang ke Kuala ni, moh ke Kampung Warisan Budaya Karai. Kalau nak menginap di Village Hotel dan Villas juga. Yang nak menetap, nak menginap di rumah-rumah ni, itulah datang sini, selami budaya, jiwai bangsa. Itu dia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih tuan. Baik, sama-sama datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat kampung aku ada sebuah pekan kecil, namanya Pekan Karai, Pekan Enggor.